Hai, kembali dalam 30 hari 30 tips pokok. Hari ni saya nak cakap cara untuk rimbunkan pokok kita. Boleh tengok beza pokok yang sini dengan pokok yang sini. Pokok yang sama, semai sama, cuma yang ini saya cubit. Saya buat cubitan so that dia bercabang banyak. Yang ini saya tak cubit. Jadi dia naik, dia kalau nak ikut dia lebih tinggi sikit daripada yang saya cubit ni. Tapi dia ada satu je stok. Dia ada satu je kira dahan. Yang mana kalau pokok bunga, contohnya ini pokok bunga kan. Nanti kemudian bila dia berbunga, dia akan dapat bunga dekat satu ni je lah, berkuntum-kuntum bunga dia tu. So tak seronok lah kan. Lepas tu dia akan jadi panjang dan tak gebu. Berbanding kalau yang ini, ni boleh tengok saya cubit di sini, yang mana lepas tu dia activate dua node ni keluar. Yang ini pun activated keluar, yang ini pun activated dah keluar. So saya ada kiranya 4 cabang sekarang. Kalau dia besar, dia berbunga, dia akan berbunga 4 cabang. Berbanding yang tadi satu cabang je. Jadi dia ni nanti makin gebu lah. Dia akan makin gebu, makin banyak. Kita cubit lagi, dia makin rimbun. Kita cubit lagi, dia makin rimbun. Jadi sama je konsep kalau kita nak apa-apa pokok sekejap. Macam ni pun contoh. Kalau kita nak apa-apa pokok rimbun, kita cubit main point dia supaya dia akan beranak, dia akan branch out. Macam ni pun saya cubit, jadi dia semakin banyak dahan. Dia akan aktifkan semakin banyak dahan. Boleh applicable untuk banyak jenis pokok. Boleh cuba yang mana pokok meninggi tu, satu batang, satu dahan tu kurang produktif, boleh cuba cara cubitan. So itu sharing untuk 30 hari 30 tips hari ni. Jangan lupa follow untuk tips-tips seterusnya. Jumpa lagi di next Kebun Vlog. Bye bye.